Mendayung sampan di lautan sepi, berpandukan bintang penunjuk arah. Andai resah menimpa sanubari, maka tenangkan fikiran, hilangkan resah. Baiklah, demikian merupakan pantun berkenaan dengan kesihatan mental, yang mana kita tahu kesihatan mental bukan lagi perkara yang remeh, malah ia merupakan satu perkara yang telah pun lama bersarang dalam kalangan masyarakat. Baiklah, masalah mental ini telah pun memberi banyak kesan buruk terhadap masyarakat kita, iaitu contohnya seperti pengambilan dadah yang mana berasal daripada cara untuk menghilangkan stres. Baiklah, di sini saya akan kongsikan beberapa cara untuk mengatasi masalah kesihatan mental ini. Baiklah, pertama sekali, cara-cara untuk mengatasi masalah kesihatan mental ialah dengan mendekatkan diri dengan Tuhan dan memperbanyakkan aktiviti rohani. Nah, saya ingin menyentuh satu terjemahan ayat Al-Quran, iaitu surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Baiklah, dalam surah tersebut dikatakan orang yang beriman dan hati mereka merasa tenang apabila mengingati Allah. Ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah SWT, hati akan menjadi tenang. Ini membuktikan bahawa dengan aktiviti kerohanian seperti berselawat ataupun berzikir dapat menenangkan fikiran dan sekaligus mengatasi masalah kesihatan mental. Baiklah, yang kedua, kita perlulah mendapatkan bantuan profesional seperti psikologis, psikiatri dan juga kaunselor. Baiklah, bila kita berkonsultasi dengan kaunselor, kita dapat meluahkan segala permasalahan kita dan insya-Allah mereka akan membantu kita mengatasi masalah tersebut dan mengeluarkan solusi-solusi yang kita perlukan yang mungkin tidak dapat kita fikirkan. Baiklah, orang zaman sekarang hanya ingin cepat untuk keluar daripada masalah mereka. Jadi mereka melakukan aktiviti yang negatif. Contohnya dadah, minum arak dan juga membunuh diri, yang mana dianggap dapat menghilangkan masalah mereka dengan segera. Namun mereka salah. Sebenarnya itu mendatangkan kesan yang lebih buruk berbanding dengan kesihatan mental itu sendiri. Baiklah, kita beralih kepada poin yang ketiga, iaitu kita perlulah meluahkan apa yang kita rasa supaya hilang bebanan dalam kehidupan. So, sekiranya kita mempunyai masalah, contohnya pergaduhan ataupun permasalahan dengan sahabat-sahabat kita, eloklah sekiranya kita berkongsi supaya kita tidak menyimpan perasaan tersebut, kerana bila kita menyimpan perasaan tersebut, dia menjadi satu bom masa yang hanya menunggu masa untuk meletup. Jadi eloklah sekiranya kita mengelakkannya daripada awal lagi. Dan yang terakhir ialah dengan mengamalkan gaya hidup sihat. Bagaimana untuk mengamalkan gaya hidup sihat? Ialah satu, dengan makan makanan yang seimbang, makan makanan yang sihat. Dan yang kedua ialah dengan mengamalkan tidur yang cukup. Yang ketiga adalah dengan senaman. Bila fizikal kita baik, maka insya-Allah badan, emosi kita dan juga mental kita juga akan berkembang baik. Baiklah, pesanan yang saya ingin sampaikan, stres ini merupakan pilihan. Jadi pilihlah untuk tidak stres supaya hidup kita lebih harmoni dan juga sejahtera. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ciao.